Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan ini, TV PSS akan terus bersiaran dalam podcast secara episod. Episod kali ini kita bersama dengan tetamu jemputan kita, tak lain tak bukan warga SKPI juga, iaitu Ustaz Muhammad Hafiz bin Ahmad Ali. Jadi Ustaz Muhammad Hafiz, boleh tak kongsi sikit Ustaz punya latar belakang pendidikan, buat pengenalan sikit, dan berapa tahun dah Ustaz mengajar di sekolah SKPI. Sila Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Ahmad Ali, sebagai guru di SKPI, sebagai ketua panitia lah. Di SKPI saya sebagai ketua panitia Bingkai Islam dan telah hampir 7 tahun berada di sini. Latar belakang pendidikan, saya daripada IPG Bahasa Antarabangsa, dan untuk yang tertingginya ijazah sarjana syariah lah di UST Malaya. Hari ini kita nak borak sikit Ustaz dengan satu tajuk, iaitu Ramadan. Sekarang ni kita di bulan Syakban, kita dah beberapa hari lagi nak masuk ke Ramadan. Jadi saya nak ajak Ustaz hari ni kita borak sikit bagaimana kita menyambut Ramadan, di ambang Ramadan. Jadi untuk sebahagian orang, Ramadan ni dia macam satu keseronokan, satu pesta ibadah. Jadi sebahagian orang lain pula mungkin dia berfikir sebaliknya. Jadi Ustaz, kita sebenarnya apa yang sepatutnya reaksi yang kita patut tunjuk bila kita nak tahu Ramadan dah hampir akan tiba ni? Okey, untuk Ramadan kita sambut dengan keadaan yang sangat-sangat gembira. Makna kata Ramadan ni adalah satu penantian yang semua orang nak menantikan Ramadan. Sebab itulah diajar satu doa, Allahumma salimni li Ramadan. Maknanya, ya Allah, sejahterakanlah aku ni, maknanya sejahteralah kesihatan aku dan semua segenaplah sehinggalah sampainya Ramadan. Maknanya itu adalah satu yang mana kita, Ramadan inilah satu bulan yang sangat-sangat kita nak nantikan, sebagaimana kita nak menantikan sesuatu benda yang wow kan. Apatah lagi Ramadan inilah satu benda yang sangat-sangat wow. Jadi perlulah ada persediaan. Contoh kita nak sambut anak kan. Anak kan, contoh anak kan. Anak yang pertama mesti sangat teruja, betul tak? Jadi apatah lagi dengan Ramadan, itu adalah satu nikmat yang sangat besar dan perlu ada persediaan lah dari segi kita bersedia untuk berpuasa terlebih dahulu. Contoh bulan Rejab, bulan Syakban, kita mula untuk berlatih-latih untuk berpuasa. Lagi apa? Membaca Al-Quran. Bukan Ramadan kita terus baca Al-Quran nak pulun 30 juzuk. Tidak. Sebelum Ramadan pun kita baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran sebelum menantinya bulan yang penuh bermakna. Itulah penantian yang perlu kita hadirkanlah dalam diri. Biasa kalau ikut dalam masyarakat kita di Malaysia ataupun masyarakat di luar negara, ada tak perbezaan dari segi meriahnya sambutan Ramadan ni Ustaz? Okey, kalau Ustaz ada pengalaman ke? Okey, pengalaman lah kan. Kalau di negara luar dengan negara kita ni berbezalah kan, dari sudut budaya, dari sudut kita kata masa. Mungkin sana masa pendek. Kalau sini mungkin masa biasanya 12 jam. Jadi contoh lagi suasana. Jadi itu antara perbezaan dia. Contoh di negara Arab, suasananya itu Ramadannya itu adalah sesuatu seperti hari raya. Kan?
30 hari itu adalah sesuatu yang sangatlah diraikan. Dengan tarawihnya di masjid, dibaca Al-Quran, kalau di kedai-kedai dipasangkan Al-Quran. Itu satu budaya yang sangat, kita kata sangat dituntutlah. Sebab Ramadan itulah bulan ibadah. Jadi ibadahnya bukan setakat malam saja, tapi waktu siang, kan. Okey, kalau di negara kita ini, saya nampak perlulah dibudayakan. Maknanya bukan pada awal bulan. Maknanya daripada awal bulan sehinggalah di akhirnya itu dipenuhi dengan suasana yang kita ni nak menyambut Ramadan. Maknanya bukan di akhir-akhir tu, maknanya dah 15 hari sebelum tu, sebelum nak raya tu kita dah nak menyambut raya. Sedangkan Ramadan tak habis lagi. Jadi kita kikiskanlah suasana nak cuba menghabiskan Ramadan. Jadi kita tak nak macam tu. Kita tak nak 15-nya akhir tu kita macam nak menyambut raya. Dia seolah kita macam menangisi lah kemudian Ramadan tu. Seolah kita bersedih lah patutnya kan. Sepatutnya kita ni adalah daripada awal sampai habis tu kita ni perlulah menyambutnya dengan bersungguh-sungguh. Faham. Maknanya awal sama, tengah sama, akhir itu pun lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi. Sebab kita tak tahu Ramadan akan datang, adakah kita dapat Ramadan tersebut. Contoh kalau negara lain, contohlah kalau di negara Arab, kita maklumlah, contoh di Mesir ke. Jadi daripada awal tersebut dengan satu benda yang sama, contohlah kalau di sana mungkinlah di merata tempat akan diberikan iftar. Maknanya tempat-tempat kita tak perlu pun keluarkan duit, orang yang akan bagi makanan. Kan, contoh jiran-jiran. Contoh lagi, kalau kita turun bawah pun, kalau kita pergi kat jalan-jalan pun, okey, kurma dibagi, makanan dibagi. Ini di kejiranan tu. Kejiranan tersebut memang kan? Macam tu dia amalkan. Maknanya ada orang lah, tak perlu risau tentang makanan pun. Maknanya kalau kita di Malaysia mungkinlah kita pergi ke masjid, ada iftar kan, ada iftar kan. Ni maksudnya di kawasan perumahan. Kadang-kadang orang bagi kurma, kadang-kadang mungkin orang bagi makanan, ada. Ini waktu Ramadan saja kita akan jumpa. Ramadan lah kita akan jumpa benda tu. Kita akan jumpa. Faham. Jadi benda tu suatu benda yang dituntut lah. Dituntut. Tapi bukan saja kita ni pada Ramadan saja, benda itu perlulah kita kata berterusan. Kita tak nak buat, maknanya bulan Ramadan memang kita sambut Ramadan itu maknanya dengan penuh kesungguhan. Jadi perlulah benda itu kita kata berterusan, berpanjangan lah. Kan? Macam PBD kan? Bukannya waktu exam saja. Kan? Sekarang waktu exam. Tapi lepas exam, jadi kita tinggalkan. Jadi perlulah secara berterusan lah. Baik. Ustaz, jadi kita nak sambut Ramadan, kita dah tahu. Sekarang ni boleh tak Ustaz, apa amal yang mungkin kita kata baik ataupun yang kita boleh amalkan dalam bulan Ramadan tu? Apa amal yang pada Ustaz benda tu diutamakan dalam bulan Ramadan? Okay, untuk murid-murid Ustaz lah, murid-murid di SK Pulau Indah, maknanya kalau darjah 1, darjah 2, darjah 3 kan, yang utamanya kita melatih diri untuk berpuasa. Kalau tak boleh satu hari, separuh hari, sebab tak diwajibkan lagi. Faham kan? Jadi kalau mak ayah yang menonton ni pun perlu kita kata ambil cakna lah, tanggungjawab sebagai seorang ibu, seorang bapa. Perlu kita ni anak tersebut bila dah meningkat umur, maknanya darjah 1, darjah 2, darjah 3, jadi itu diberikan perhatian lah berkaitan dengan puasa. Ajar dia separuh hari dulu. Kalau dah selesai satu hari, kita mestilah kita bagi reward, kita bagi penghargaan. Penghargaan tu jika kita kata apa,
sikit pun anak-anak ni dia menghargai. Sikit yang tak bernilai, kalau mana kata kalau bukan RM50, kita bagi RM1 pun, satu pensel pun, itu pun telah memadai. Sebab mereka rasa apa? Teruja. Ayah merasai dirinya, anak tu merasai dirinya tu dihargai. Maka dia akan buat lagi hari yang kedua, hari ketiga. Jadi step by step lah. Okey, itu yang pertama lah, latih berpuasa. Yang kedua, ni untuk 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 mungkin telah ada yang 30 hari berpuasa. Sebelum ni lah, mungkin dah jam 4 dah berpuasa penuh. Jadi kalau dah berpuasa penuh, puasalah dengan, ada kadang-kadang saya faham waktu kanak-kanak mungkin dia cakap dia puasa 30 hari, tapi di sebaliknya tu apa? Dia minum air. Betul tak? Sambil mandi sambil mandi minum air. Kan betul tak? Ada pernah buat. Ada. Kan itu kanak-kanak lah. Maksudnya kita belum sampai balik kan. Waktu umur yang 4, 5, dah jam 4, dah jam 5, dah jam 6 kan. Jadi cubalah latih tak buat benda tu kan. Mandi sambil minum air kan. Jangan. Kan, jangan. Maknanya waktu itu latih diri berpuasa sungguh-sungguh. Kan itu yang dah jam 4, dah jam 5, dah jam 6. Okey, bagi kita yang dewasa, puasa kita ni bukan setakat berpuasa lah. Hanya lapar dan dahaga. Kalau lapar dan dahaga, sah saja puasa tu. Kan? Kita tak makan, kita tak minum. Tapi yang paling penting bukan saja itu sahaja, sah saja, tapi dari sudut yang lain, mulut, mata, tangan, kaki, itu pun perlu dijaga. Puasa juga. Kena puasa juga. Jadi kita puasa ni dia ada tahap dia. Tahap yang pertama, mungkin orang yang biasa dia tahan lapar dan dahaga. Kisah. Tapi mulut caci. Kalau tak caci pun tangan menaik kan di Facebook ataupun di TikTok. Jadi itu dia tak bercakap. Dia hanya bagi kita kata apa? Video kan, betul tak? Jadi kat situ pun dikira juga. Jadi kita latih bukan saja lapar, dahaga dan lapar dan dahaga, tetapi dari semua sudut lah. Dari semua sudut. Dari semua sudut. Itu yang paling penting lah. Kemudian kita tambah lagi lah Al-Quran. Sebab bulan puasa ni, bulan Ramadan ni adalah bulan Al-Quran kan. Bulan yang kita kata makruf lah bahawa Al-Quran itu adalah satu mukjizat Nabi SAW diturunkan. Kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan. Kemudian kita cubalah dengan sunat-sunat yang lain. Antaranya lain apa? Kita bagi makan ke orang kan. Walaupun sebiji tamar ataupun separuh tamar ataupun kurang lagi. Maksudnya mana yang kita boleh buat baik, kita buat baik lah. Sekecil mana pun kita boleh bagilah. Ataupun kiaslah benda yang lain. Mungkin kanak-kanak tu kalau tak bagi kurma pun, kita bagi apa kalau orang suka. Kan? Contoh apa? Betul. Gula-gula. Gula-gula ke kan? Gula-gula. Tak boleh. Betul. Kita bagi inilah, kita kata kurma lah kan. Kurma kecil kan. Maknanya kurma ke ataupun makanan ke untuk diorang makan lah. Cuma nanti Ustaz, budak-budak kita ni, murid-murid SKPI nanti ni, antara cabarannya juga puasanya tu pada hari persekolahan kan, dengan nak belajar lagi, dengan nak berlapar lagi. Macam mana tu anak murid kita tu nak mengharungi berpuasa sambil nak datang sekolah, pagi sekolah, petang sekolah. Jadi ada tak kita tips ke untuk diorang tahan daripada awal pagi sampai ke malam? Apa yang kena buat? Paling pentingnya sahur. Sahur. Jadi sahur tu lah jaga. Maknanya sebab dia kanak-kanak kan. Jadi macam kita lah pada permulaan untuk berpuasa tu,
kita tak nak perut tu terkejut. Jadi pertama yang paling penting sahur dulu. Kemudian sebolehnya cuba latih yang sebagaimana saya sebut tadi, puasa separuh dulu. Puasa separuh hari dulu. Mungkin kata tak boleh pukul sampai pukul 12, mungkin pukul 11. Ini bagi darjah 1 kan. Faham. Ataupun pra sekolah. Ataupun kalau darjah 2 pun dia baru lagi nak jinak. Jadi puasa yang dia mampu dulu. Faham. Kemudian hari yang seterusnya cubalah tambah lagi sejam. Tak boleh lagi tambah lagi, kalau boleh lagi tambah lagi sejam. Kan? Ni fasa latih lah ni. Fasa latih. Contoh yang paling mudah, kalau pagi jangan rehat. Tahan rehat. Tahan rehat. Kalau 4.56 pagi kan. Contoh dah jam 4, jam 5, jam 6, saya rasa kebanyakannya telah biasa berpuasa. Mungkin dah jam 4, cuba latih supaya tidak rehat. Tidak rehat. Cuba. Kemudian dah cuba tidak rehat, mungkin dia buka puasa tengah hari kan, ataupun pukul 2, pukul 3. Hari yang seterusnya tambah lagi kan? Jadi kita buat tu selangkah demi selangkah kan? Selangkah demi selangkah. Jadi sebab agama Islam ni kita diajar bukan terus boleh buat kan, dia ajar satu-satu, ada step dia, ada step, ada bukan terus dengan teguran kan. Maknanya sebab agama Islam ni dia rahmah kan, atas kita kata atas posisi, atas kita kata agama yang rahmat. Maknanya kalau dengan anak-anak pun kita tak boleh marah sangat. Teguran tersebut teguran yang memberi kesan kepada jiwa dia. Okey, terima kasih banyak Ustaz Hafiz atas perkongsian hari ini. Ustaz harap sesi podcast kali ini memberi manfaat kepada semua warga SK Pulau Indah, dan jangan lupa like, share dan subscribe channel TV PSS SK Pulau Indah. Sekian dahulu, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.